Dengar baik-baik. Man kana akhirul kalamuhu fi dunya la ilaha illallah dakhala jannah atau kama qala. Nabi kata siapa yang boleh menyebut akhir sekali, nampak? La ilaha illallah, dia dapat syurga. Apa maksud dia? Ni masalah tadi kena tengok mazhab. Jangan pakai hadis ni. Pakai hadis kepala otak, lari dah dulu lah tafsir. Faham? Ulama mazhab ni nak jaga supaya tafsiran ini tidak mengarut. Maksudnya kelebihan menyebut la ilaha illallah, orang yang dapat sebut kali terakhir dapat syurga. Orang yang tak sebut tapi dia hidup atas kalimah la ilaha illallah juga dapat syurga. Sama saja. Faham lagi? Sebab ada yang tak sebut. Ramai sahabat Nabi tak sebut. Mati di medan perang, perang Badar dan Uhud. Nah, dipanah dari belakang tak sempat sebut. Pap kena meninggal dunia. Oh, tak dapat syurga sahabat Nabi. Kita duduk di puncak alam, la ilaha illallah dapat syurga. Itu tafsiran tak ada mazhab, ikut kepala otak sendiri. Faham? Maksud kelebihan la ilaha illallah. Bukan makna bila tak dapat sebut masuk neraka. Bukan.